Assalamualaikum saudara. Sihat? Semoga dalam keadaan sihat walafiat saudara. Pada petang ni kita nak ke laut saudara, nak mencari kerang. Ini perjalanan kita saudara. Alamak saudara, orang ni berbintangan pula sekejap-kejap saudara. Orang ni dah mulai mencongkel lah saudara, mencongkel kerang. Kalau kerang ni saudara, dia agak lembik sikit pantai dia saudara. Tak mau yang keras-keras dia. Dia pantai dia macam gini lah. Agak lembik sikit, agak terbenam sikit kemejaknya, tapi tahanlah. Dia ada kasur, ada halus. Kalau besar lubang dia, kasur isi dia tau, macam gini kan. Ini agak kasur sikit isi dia. Mata kerang ni kalau dalam air saudara, dia ngelip. Dia macam gini ngelip. Macam gitulah dia ngelip saudara. Kalau ni agak besar-besar saudara. Ada jumpa labuh dia kan. Mak saudara, tak apalah, kodu besar saudara. Yang tadi kan tak jelas telunjuk saya tadi saudara yang ngelip. Cuba tengok betul ke. Kan ngelip saudara. Itulah namanya kerang, lubang kerang ngelip tu. Kalau ini tak dapat dilawan dia saudara, melewat cerikas dalam air. Inilah hasil saudara kita mencolik kerang tadi. Kasur-kasur saudara. Kalau kita ambil semua yang halus, mau berguni kita bawa balik. Tapi kita taruh besok. Takut tak berjumpa lagi kerang saudara. Sekejap-kejap aja pokok ari macam nak runtuh saudara. Terpaksalah kita belok kemudi nak balik. Tak terdaya dia saudara, rasa dah berhujan dekat pantai ni. Salah raya basah kuyup. Inilah hasil kita merias kerang tadi saudara. Alhamdulillah lah, dapatlah kita berebus saudara malam ni. Merebus dengan solid sambal belacan saudara, paling sedap ni.